Korang yang kerja Kulim Kedah atau Penang, korang kena tengok video ni kalau korang nak beli rumah. Aku ada berita baik untuk korang yang tinggal kat Kulim Kedah ataupun dekat Penang. Korang tahu tak korang boleh dapat rumah idaman korang dengan zero deposit dan bulanan serendah RM1,000? Betul ke tak? Yes, betul ya. Daripada projek residensi Permata. Projek ni projek medium cost tau korang, bukan low cost Korang yang kerja Kulim Kedah ke Penang tu sesuai kalau nak apply rumah ni. Tak kisahlah korang nak jadikan rumah pertama ke, Airbnb ke, korang nak sewa ke, tak kisah. Luas rumah ni 900 square feet, ada 3 bilik dan 2 bilik air tau. Yang bestnya dia ada sediakan banyak fasilitis tau untuk korang yang tinggal kat situ. Ada kolam renang, gym, sauna room, ada taman permainan untuk anak-anak korang, ada surau. Banyak fasilitis je. Projek ni sangat strategik tau korang. Dia dekat dengan Hospital Kulim Kedah. Korang yang duduk Kulim Kedah atau Penang tu, korang jangan lepaskan peluang ni tau. Sebab harga rumah sekarang makin lama makin naik. Dia tak turun, tapi dia makin naik. Korang jangan lepaskan peluang ya.